Bukan bos semua? Alhamdulillah. Ramah mari ya. Malam ni kita beramah mesra ya insya-Allah. Awak puang belakang. Puang belakang. Angkat tangan puang. Yang single angkat tangan. Yang kahwin boleh keluar. Ada duduk. Tak apa sah. Kita galak sikit. Awak dah dah. Program kita ni tahu tak nama masjid dia? Nama masjid ni. Saya tahu tapi saya tak mau sebut. Jenis tahu saya tak mau sebut. Jenis saya gitu. Tapi saya ada bincang lah tadi pasal masjid ni, kenapa masjid ni dibina, sebab sebelum ni orang kata kena sak dah. Ustaz nak suka tu. Ustaz nak suka. Kalau yang buruk. Ustaz nak baik jemput kita kata kita dah baik. Nama masjid. Nama masjid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cik tak sebut. Aku nak tahu. Sama je tak? Nama masjid Nama dia Masjid Al-Ansar. Al-Aqsa. Lah, Zang tahu tak? Kita tahu tapi kita tak mau sebut. Tahu lah jenis kita. Kita takut jadi riak benda-benda gini. Ustaz sebut lah. Dah kita tengok dari jauh pakai jubah. Kita ingat ke pakai baju kok. Kata siapa dia pula macam mufti. Dah. Dari depan 4-5 orang cakap agak dengan kita tadi. Ya. Kita tapur gitu tadi. Dan kita tak tahu nak jawab benda. Iyalah. Bagus. Ada gaya. Ada gaya. Dari tepi macam ayam pink. Dah baik Ustaz. Dah baik.